Kenapa emas tiada dividen? Kenapa emas public gold tiada dividen? Sebelum anda tanya soalan ini, anda perlu faham sifat emas itu sendiri. Sifat emas ini tidak boleh dicipta. Emas tidak tumbuh di dalam tanah atau tumbuh tunas di sekeliling emas. Jadi secara logiknya emas ini nilainya kekal sampai bila-bila. Tetapi hakikat ini hanya tertakluk kepada emas fizikal seperti ini. Jika anda faham sifat emas yang nilainya kekal sampai bila-bila, maka anda akan faham bahawa keuntungan simpanan emas 100% atas sebab kenaikan harga emas itu sendiri. Anda juga perlu faham konsep dividen, iaitu keuntungan daripada pelaburan. Contoh, ASB dan tabung haji. Duit simpanan anda digunakan oleh ASB dan tabung haji untuk dilaburkan pada satu tempat dan mendapat keuntungan pelaburan tersebut diberi di dalam bentuk dividen kepada anda. Jadi, bagaimana syarikat jual beli emas dapat memberikan dividen daripada pelaburan emas? Soalan ini untuk anda kaji sebelum anda membuat keputusan untuk melabur duit anda. Untuk bermula, klik link di bio, saya bantu sebaiknya.